Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke The Talking Dome Podcast, podcast pencerahan agama, bermanfaat dan mendidik jiwa. Saya Hakim Rosli. Saya Lutfil Hadi. Saya Nazim Muhammad. Podcast ini dibawa khas oleh insan-insan yang mulia, para penyumbang dan penderma Masjid Al-Istighfar. Berkat sumbangan anda, kami dapat teruskan menghasilkan podcast yang bermanfaat seperti gini dan juga dapat menjalani program-program di Masjid Al-Istighfar ya. Jadi untuk sesiapa nak menderma atau memberikan sumbangan sekali, yakni one time payment bagi Masjid Al-Istighfar, sila layari alistighfar.com/donate atau lakukan pembayaran melalui PayNow ke UEN S99MQ0014H. Marilah sama-sama menyokong usaha dakwah dan program bermanfaat Masjid Al-Istighfar untuk masyarakat. Alright, Alhamdulillah, pada kali ini kita pun ada satu lagi orang kata tu interviewee lah, atau guest kita yang luar biasa, yang berpengalaman di dalam urusan bidang yang dia cuburi. Ya, betul. Kita pada hari ini kita ingin belajar lah. Nak ni belajar macam orang boring teori nak belajar podcast Story lah, orang kan suka story. Kita nak mendengar cerita-cerita, perkongsian pengalaman di dalam melakukan khususnya dalam ruqyah lah. Betul. Dia pun ada seorang individu atau ustaz juga yang mempunyai podcast tersendiri. Ya, betul. Ada top 5 podcast di Singapura. Kisah Ruqyah SG. Masya Allah. Tidak lain tidak bukan, kita bersama Ustaz Ruknuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Ustaz Alhamdulillah, it's an honor to be here with all of you lah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana dapat datang hari ini dan meluangkan masa bersama kita Ustaz. Okay. Okay, tu start lah. Kita nak start macam strong sikit. Ustaz, kalau tengok kita bertiga, siapa yang macam rasa tengah ada gangguan? Gangguan. Kalau saya ada ability to tahu without even interviewing or tanya, aku dukun dengan. Dia tak boleh. Ustaz tak boleh macam sense. No, we don't do that lah. Dalam ruqyah syariah, there's no such thing as you have an ability to sense. Unless you see a common pattern where kita akan tanya signs and symptoms lah. It's a verbal interview dulu. As an introduction, because Rasul sallallahu alaihi wasallam dia bersabda hadis kan, man ata'arrafan, yang bertemu dengan orang yang boleh tahu-tahu benda gaib. Fasa'alahu, tanya je. Although in another narration of hadis, fasaddaqa anhu atau kama qala, membenarkan, maka dia punya balasan dia tu agak brutal sikit. Lam yuqbal salatahu 40 yawman. Tak diterima solatnya 40 hari. So we in kisah Ruqyah Aziz, we do not believe in ruqyah whereby we should have special abilities, because kalau kita mendalami orang-orang yang ada special abilities ni, sebenarnya kebanyakannya adalah orang yang didampingan jin lah. Dan kita akan lihat daripada dia kecil tu actually dah ada tanda-tanda dah menunjukkan yang dia ni macam ada gangguan atau dampingan jin. So jadi ruqyah syariah is not like kita tahu, kita sense, kita teka. In fact, in my experience of doing ruqyah in Singapore, berapa ramai orang yang family berpecah belah tak bertegur siapa selama 10 tahun disebabkan mulut-mulut perawat lah. Macam this fitnah. So kita macam nak membantras lah this kind of benda. But then again, who are we even to macam tell people what you should do? Kita hanya menyampaikan. And kita punya podcast is mainly, like I said, is kita declare ni entertainment. You will see me not in the ustad mode, songkok buka sekejap lah kira kan. But the entertainment phase whereby kita akan selitkan pengajaran agama. Jadi orang faham lah. Betul. Rawatan yang betul tu macam mana, rawatan kena kelentong tu macam mana, kalau orang kena gangguan sihir tu macam mana, kalau kena gangguan jin yang secara amnya macam mana, gangguan ain yang paling teruk tu macam mana. So it's based on experience, kita dokumentasi pengalaman kita melalui ruqyah lah. Right. Masya Allah. Actually first time bila saya dapat tahu Ustaz Ruknuddin ni, sebab Singapura ni banyak sangat ustaz tu. Jadi sebenarnya bila satu hari tu 4,000 plus. Tapi Ruknuddin seorang. Betul. Rukun agama. Tak, maksudnya saya tengah scroll YouTube, lepas tu nampak ada dekat MediaCorp Entertainment YouTube punya channel MediaCorp. Lepas tu nampak macam ruqyah, Islamic ruqyah. Sekarang nampak muka ustaz. Dia macam, siapa sih ustaz ni? Banyak sangat ustaz. I think that one is taboo lah. Dia ada MediaCorp kan. Ya. Itu dah lama juga kan? Dah lama, I think few years ago lah. Ya, dan time tengok macam interesting. Lepas tu nampak ada ustaz keluar juga dekat Mothership. Mothership ni dengan Ustaz Tamliha lah. Masya Allah. Kira dah memang
up there semoga kita dapat Allahumma barik lah. Actually tak update mana pun lah. update lah juga. Is that maybe people find it macam more exposure lah, masya-Allah. I don't know, perhaps, but I think because the nature of work that we do, orang memang suka benda mistik. Betul. But dari perspektif agama tu, sejauh mana kebenaran mistik tu? Daripada apa Ustaz cakap tadi, orang suka benda tu kan. Rasa-rasanya what do you think kenapa masyarakat kita suka dengan hantu-hantu ni semua? It has been in the blood since young lah agaknya. Since in the early days of even kita tengok kita punya, how would I say, geographic history daripada dulu. Masyarakat kita was once, sebelum datangnya agama Islam, kita ni ada sebahagian yang beragama Hindu lah. Kan? I mean itu dulu. Okay. But then again, that type of pengamalan dia banyak menggunakan the association with benda gaib. So perhaps it's why sampai ke sekarang ni dia memang ada kena-mengena lah. And why masyarakat kita suka benda hantu, entahlah, diorang macam takutkan benda yang bagi diorang tu menakutkan lah kan. So I believe that is one of the reason why lah kita punya masyarakat ni kalau hantu mesti suka. Suka takut sendiri, suka kena sendiri. It's a thrill. Yeah, but again, for our point of view, do we deny all this? Do we say that mana ada hantu? Memang betul lah, memang no such thing as hantu, because yalah, daripada hadis pun dah disebutkan la ghul illa su'ala, tak ada namanya hantu melainkan jin-jin ahli sihir yang menipu daya, su'ala tu. So from there kita faham yang sebenarnya these are gangguan daripada jin-jin yang jenis suka mengganggu orang. But if it mengganggu kita pun, apa penyebab dia, kenapa jadi macam itu? And if you observe betul-betul in the roots of dulu punya ancestral lineology lah, somehow orang dulu ni memang beramal dengan benda gaib ni. I started with my experience of mine. Kita pernah ruki satu moyang ni tau, nenek tua lah. So I ask lah, apa pasal nenek mengambil benda ni? Dia kata, she said, Ustaz, zaman saya tu perang Jepun, saya punya anak perempuan tu kalau tak ada lindungan, any askar Jepun boleh kidnap and boleh je nak do something bad. Normal. And bagi diorang macam kita tak tahu, Ustaz, zaman dulu agama tu tak macam senang untuk didapat kan. So I said, tapi yalah sekarang ni nenek dah tahu ni salah. Yalah, saya faham lah. Dan kita rukiahkan, alhamdulillah so far tak ada apa-apa. But yang menjadi gangguan tu adalah dia punya family members yang bawah lah kan. Ini kita dah consider bab jin nasab ataupun saka. So saka ni dia actually benda ni ada, and there are people yang kita rukiahkan ada roots of history, dia orang ada benda macam gini. Cuma yang menjadi saya tak begitu gemar apabila di TikTok ataupun di social media, I'm known to be very straightforward and very go blunt. Kata orang tu bukan blunt sangat lah, kira open. I'm ni again, in the end of the day, you disagree with me, let's agree to disagree je. But don't say I don't want, because the pattern is always there. I tak suka kalau melalui social media ni diorang cakap okay, you go live together with dia dan dia akan scan what type of jin yang ada dalam diri awak. Masyarakat kita ni masalahnya banyak yang tertipu. Saya nampak juga dah few. Ya, macam contoh nama tak? Tengok Ustaz Lufil, tengok scan, okay, beri nama. Okay, nama mak siapa, nama anda, binkan mak gerbak-gerbu. Oh, awak ada 3 pontianak kat dalam. Macam gitu. Dah takut sendiri when you do know, tak faham the dynamics of gangguan, or the dynamics of how apa bezanya uskun dengan dukun, dengan ahli ruqyah atau uskun kan, ustaz dukun. Dia orang cakap nama orang ustaz, tapi menggunakan perdukunan. Kita pula tak ada ilmu, tak faham, kita jadi takut, kita jadi mangsa. Berapa ramai di antara orang kita ruqyah tu, dia mangsa with this scam called wang ajaib. Pernah dengar? Tak pernah. Korang kalau pergi TikTok ke IG ke Facebook live ke apa kan, nanti ada orang ni macam provide service of wang ajaib, so called investment lah. So the modus operandi of these people, okay, which is somehow orang ni mostly lah of my cases, orang yang kena scam ni, these scammers are from Indonesia. I mean no offense to Indonesia ke apa lah, I mean kat Singapore pun ada, Malaysia pun ada, but I'm talking about the facts of what happened kan. So pendekkan cerita ni ada 3 case lah I remember. Satu makcik, satu pakcik, another is makcik juga. Diorang ada duit banyak kan, dan lepas tu tengok wang ajaib. This advertisement of wang ajaib, dia bilang kalau you guys nak grow your duit, go with us. Okay, so dia contact, okay, kita perlukan 500, nanti janjinya tu dalam berapa hari nanti menggunakan ilmu gaib dia akan multiply. Sadly orang percaya lah kan. Itulah, takkan serial number semua macam mana. Easy money. So dia bagi transfer. Lepas tu orang tu cakap it's the same thing same concept. Oh tak cukup, nak kena transfer lebih. So bila transfer lebih,
Sekali dia cakap, kata tadi dia macam gini. Oh, this is where the scam starts. Dia akan cakap, kalau awak tak transfer, kita hantar gambar. Dia gambar tengkorak, gambar ular, kita akan sihir awak. Ada blackmail. Aduh. The thing is, kita ada satu kes makcik kena tipu sampai 200,000 bro. Allah, Dia punya life savings hancur. Reno. That's one makcik. Another case of pakcik. On that day dia panggil Ruqyah, dia cuma reveal to someone, satu orang je dia book untuk Ruqyah. Dan dia reveal isteri kat sebelah dah nak pengsan. Harga 200,000 hilang. Aduh. They did a police report. The thing is, you give them voluntarily. Kat mana yang salah? Correct. Kat mana yang salah? So sekarang I heard, something is being done jugalah untuk curb these scammers daripada mencuri duit orang lah, so called kan. Kesian nangis-nangis semua. Saya cakap, okay, kenapa cik takut? Pasal takut lah Ustaz saya kena sihir. Dia ada gambar saya, dia tahu nombor saya. Okay, jadi which comes to the next question. Macam mana nak tahu kalau kita kena gangguan sihir? There are 4 tanda-tanda basic yang besar lah. Kalau nak tahu you guys ada gangguan jin ni. Number 1, you dah start nampak hantu. Cik ada nampak hantu ke cik? Tak ada. Kenapa takut? Pasal kalau ada gangguan jin, letaklah kalau sihir kan, dia dikirim jin tu. Jin tu akan menjelma dan mengganggu, dan it will terrorize the whole family members. Not bukan cik je, yang lain-lain semua nampak tak? Tak ada. Tanda besar satu tak ada. Yang kedua, cik kalau tidur macam mana? Mimpinya tu mimpi buruk-buruk tak? Anjing hitam ke, ular hitam ke, pontianak ke, pocong ke, genderuwo ke, toyol ke, orang minyak ke? Ada tak dia semua? Tak ada. Kesian kan? Pasal tak tahu apa? Symptom dia tak ada. But siapa yang akan bilang yang these are the signs? None other than kalau kita ni lah, yang kisah Rocket SG ni, yang banyak kena condemn juga orang-orang yang buat benda-benda gini and condemn kita. Kacau market lah kita peduli apa? I mean, this is what's right and what's wrong kan? Betul. Tanda ketiga, cik, orang kalau kena sihir ni, dia ada macam bau benda-benda pelik tau kat rumah. Dia orang pakai benda-benda najis, bau hancing kucing, kencing yang busuk lah, apa lagi tu lah. Ada. Keempat, ada dengar suara-suara orang panggil. Checklist ni bagus. Betul. Ada 4 main signs lah. Macam suara-suara, example macam macam gitu. Nak tidur halfway tu, nak terlelap macam gitu kan. Style. Ada tak? Tak ada. Subhanallah cik, kena tipu cukup-cukup. I mean fear, that fear yang mengganggu. Fear mongering, that's the weapon. Scammer lah. That is the modus operandi of scammers. But you see, diorang advertise as apa? Investment benda ni. Tapi dia jadi takut, living in fear. Habis tak kurus, makan pun tak boleh, Mandi pun tak basah, kentut tak bunyi tak lah. Silent killer. So that is the reality. I mean, berapa ramai di Singapura yang perawatnya tapi bukan asatiza. Ni Ustaz Tam, kita go je lah, peduli apa kan. But facing the reality of orang-orang yang memang, you know, the hardest part is the hard truth is, kerana gangguan, dia orang senang untuk membuat perkara kesyirikan because orang tak tahu benda tu salah. Kesian kan? I mean, alhamdulillah you guys from Masjid Al-Istighfar, you dakwah orang yang memang dah datang ke masjid. Ni orang-orang yang baik, tabarakallah. You nak value add dengan amalan ataupun keimanan yang diorang ada. Tapi we are facing orang-orang yang betul-betul kena gangguan ni. Kalau tak kita, ni siapa lagi? Oh, awak ni boleh scan. Oh, ni ada 3 pontianak duduk ni. Dah jadi potential customer apa? Betul. Betul tak? Oh, you believe that only that person boleh keluarkan ni hantu. Padahal the weapon is Quran pun. Yang memberikan kesembuhan Allah, bukan kita pun. Kita datang, kita kasih pengalaman, kita kasih diagnosis, kita ajar benda-benda sunnah ni, macam mana nak merawat diri. And from there you rawat diri sendiri. Bila Allah nak baikkan tu urusan Allah, kita tak boleh buat apa-apa kan, qadar Allah, masya Allah. Ya. Panjang berbual korang tanya satu, aku main berbual. Apa yang aku dapat belajar daripada cerita Ustaz tu, sebenarnya hantu ni sebenarnya manusia. Ya ke? Lebih teruk ni. Salah tu. Hantu yang kacau orang tu, number 1 tu manusia. Bukan hantu, syaitan. Syaitan tu. Proceeding to the next question. Adakah syaitan tu pun kira termasuk dalam hantu punya kategori juga ke tidak? Jin sahaja. Dia macam gini, kita kalau faham definition of hantu orang Melayu ni, okey lah, contohlah Pontianak. What do they say? Roh gentayangan. Orang meninggal mati dalam keadaan tak direstui Tuhan, diambil rohnya tu menjadi hantu. Is there such thing dalam agama kita? Tak ada. No such thing what? Kedua, pocong adalah roh gentayangan orang yang mati balik kerana orang tu lupa nak buka ikatan kat kepala. Benda lah. Ada pocong tu pasal ikatan. Kesian. So these are jelmaan-jelmaan jin sahir, jin-jin yang belajar ilmu sihir.
Dengan jin belajar ilmu sihir. Alah. So this ilmu is forbidden. Forbidden for man, forbidden for jin. So siapa yang belajar, itulah tu ada intermingling between two dimensions. Manusia yang belajar ilmu sihir, dia akan kira ada kena-mengena benda gaib, which is jin. Jin yang belajar ilmu sihir tu dia boleh shape shift. Kemudian dia berhubungan dengan manusia, dengan tipu daya, dengan satu tujuan which is pesugihan. Ini Indonesia kita panggil. Pesugihan tu maknanya apa? Macam you menjadi seorang perawat, dengan bantuan diorang you dapat duit. These people kalau dia dah berubah dan insaf kan, dia punya tumbal sacrifice dia tu kena dengan anak bini semua, kena gangguan teruknya. So we call it orang-orang yang menggunakan hikmat jin. Now back to your question. Apa tadi question dia? Adakah syaitan tu pun kira dengan jin sama-sama boleh jadi hantu? So the answer is no lah. Okay. Kan, I mean they are shape shifting. Kita bagi tashkil dalam bentuk di mana masyarakat memandang ianya menakutkan. Because kau nampak Pontianak ke dekat negeri putih? Tak ada apa. Itu actually soalan tadi. Dracula betul. Kau nampak Dracula kat Singapura? Tak ada. Even anda dengar Ustaz anta min Masr sah? InsyaAllah. Anta darasta fil Masr sah? Allah. Wa kadhalik tabarakallah. You guys dengar hantu-hantu rule kat sana jenis macam mana? Yang macam Blanka kan? Tak jumpa. Diorang akan jelaskan jelmaan jin diorang yang mengganggu tu selalunya dekat negeri Arab tu dia macam Blanka tau. Blanka tu? Kau ni Blanka pun tak tahu. Street Fighter. Yang bulu-bulu tu. Blanka Karen. Yang Karen tu dia macam beastly figure. Kan? And then there are stories from negeri orang Arab whereby dia nampak orang-orang macam biasa tapi kaki diorang kaki kambing. Ini orang Arab punya nampak jelmaan-jelmaan jin. It's different, right? So kalau di rantau Nusantara di Asia ni sebagai contoh, Pontianak ni sinonim. Padahal diorang ni jelmaan yang rambut panjang, baju putih. You won't find diorang sunnah putih. But the thing is, yang paling saya bingit tu jelmaan pocong. Pocong tu kita kalau mati dalam keadaan dikafankan, itu simbol mulia kan? Betul. Simbol suci. So diorang akan merosakkan keimanan kita. That's the only reason why diorang mengganggu manusia. Saharu a'yunan nasa fastarhabuhum. Kan mata mereka tu disihir untuk ditakut-takutkan. Fastarhabu yukhawifun. Tu diorang punya main mode lah. They use fear as a weapon dan akan membuatkan kita makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. So betul. Tanya next question. Ada soalan. Ya. Okay. So ada orang ni, dia ada semua simptom yang Ustaz cakap tu 4. Dia dengar, dia nampak, dia diganggu semua tu 4 semua. Tapi malam je happen. Every time malam je happen. So bila dia minta orang bantu untuk ruqyah, dan macam-macam orang, semua macam tak boleh. Macam ni level yang tinggi punya. Sampai tahap ada sekali tu dia punya tukang obat ni, berobat ni, ruqyah ni, Roki ni datang, dah okey. Lepas tu dia nak datang second time, guru kepada Roki ni cakap kau nak pergi mana, kau jangan pergi. Kira dah kena warning tau. Kira dah level yang saya tak pernah dengar benda gini. So adakah benda ni wujud dan kenapa? Susah for me to say. But there are some people yang sebenarnya gangguan yang hadapi itu is not gangguan jin. It can be gangguan yang mental related, mental issues. I give an example There's this one case where there's this makcik, dia kena, dah banyak kali ruqyah juga sama. Dia cakap saya ni kena ganggu jin asyik Ustaz. Jin asyik ni kira definition of jin yang gatal lah, senang cakap kan, yang you know suka membuat benda-benda tak senonoh dalam keadaan mimpi, you know, felt like it's real. Dalam seminggu berkali-kali that happen. I mean it's not coincidental. Manusia tak ada control of your dreams apa? Okay. So sekarang ni dia dah bertahun-tahun dia bilang, so dia try different perawat. So I said, I see something tak kena kat situ. Cik, jelaskan kepada saya lah. Dia macam gini Ustaz. Kalau jin ni, kalau saya marah kan, dia ni akan macam-macam karakter datang. Yang satu ni Ustaz, dia bangsa Cina, kerja engineer. Masuk akal? Jin punya jelmaan bangsa Cina, engineer. Situ dah reflect. I don't think makcik ni gangguan jin ni. Cik dah ruqyah berapa kali cik? Berpuluh tahun saya ruqyah Ustaz. Sama juga. Cik, next question ni important. Cik punya pattern tidur macam mana saya dah lama tak tidur Ustaz. Kalau tidur 5 minit tu bangun. From there I dah tahu ini nak lead to mental issue ni. You punya otak ni overwork sampai halu tau. Dalam bahasa Indonesia panggil halu, halusinasi lah. I ask the next question. Okay, tidurnya tak cukup, gini-gini. Okay, tell me more about this jelmaan yang you hadapi. So dia cakap, kalau let's say saya marah, ni yang akan datang. Kalau saya happy, ni yang akan datang. Ni kalau sedih, ni datang.
Macam dah lain-lain personality Dan yang The satu another red flag yang I see macam alamak, I don't think gangguan jin ni. Dia cakap kalau dia marah, benda ni akan apa dalam bahasa Melayu tu buat benda tak senonoh kepada adik-beradik perempuan dia. Dia makcik dia tinggal adik-adik dia lah yang perempuan. Saya tanya makcik-makcik yang lain, tu bunyi apa tu? Gangguan kan? So saya tanya kepada makcik-makcik yang lain lah, betul ni berlaku? Tu dalam khayalan dia je ustaz, dia tak berlaku pun. So for me macam okay, dia tak tidur lama, gini-gini okay. Saya tengah fikir ni macam mana aku nak dakwah makcik ni supaya nak faham. Rasa makcik dah ruqyah banyak kali, dah baca Quran, ahli Quran, hari-hari baca Quran, dan kenapa gangguan tu tak stop? So makcik, it doesn't make sense kalau you rasa tu yang jin tu adalah bangsa Cina kerja engineer. Doesn't make sense. Jemaah jin bukan macam gitu. So apa yang kita faham kat sini, ni macam dia punya macam mana kalau something happen to dia punya coping mechanism. Pasal dia dah lama tak tidur, otak pun dah overwork lah ni kan. One ultimate question lah saya tanya kepada makcik tu, makcik bila dah ruqyah macam gini, bila dia dah start mengganggu tu, cik baca apa, dia hilang tak? Hilang. Tapi lepas tu datang lagi. You see kalau dalam ruqyah, kalau nak datang lagi tu kira dengan izin Allah lah kan. The thing is ada satu benda ni yang for me okay, ni pattern orang-orang yang mungkin ada mental issue dia macam gitu. Semenjak bila makcik kena macam gini? Semenjak saya bercerai dengan suami. Saya tak boleh terima hakikat saya seorang isteri yang baik, tapi suami saya mungkin ada perempuan lain. So start ke dia punya identity, start lah gangguan tu. Then from there dah faham, cik, selama pengalaman saya ruqyah bukan cik seorang macam ni, ada orang-orang lain yang saya kira ni sebenarnya dia ada mental issues. The thing is when I say about mental issues, Singapore ni tabu tau. Kita ada some asatiza yang kerja as mental health counsellors. So I refer to them to ask. Kan? So makcik ni ada trauma, effect dia tu tak tidur, dia start to hallucination. Then for me, then cantik cun-cun rumah dia tu sebelah IMH. I said, makcik, saya nak bilang makcik dia tak tally cik, ni gangguan jin. Tak tally. Dia tak tally, dia tak kena. Pasal cik ni ahli ibadah. Kan, jadi apa yang cik lalui ni sebenarnya cik dalam keadaan kemurungan. Tapi saya bukan orangnya untuk diagnose. Makcik nak lebih tahu, pergilah dapat psychiatric assessment. From there you will find your answer. Makcik jangan risau, there are people yang macam gini makan ubat, diorang baik. Itu baru satu case lah yang kita suspect is mental issue. Second case, ni dekat daerah East Side lah. East Side banyak lah sini, Pasir Ris ni banyak kedai fiang ni. Apa je sebelah. Kita ada Ustaz Tam. Yang satu case ni lagi style, dia panggil, dia dah macam mana nak cakap, dia dah start to hear things and see things lah. But it doesn't tell you if this is gangguan jin. Dia cakap satu benda, that was like tak masuk akal lah ni. Dia bilang, jiran atas ni ustaz, dia memang tak suka saya. Selalu mesti saya rasa ustaz, diorang beli industrial machine, diorang sengaja buat bang. Dengar tak? Oh kesian. Okay, saya cuba dengar ni cik. Apa benda? Dengar? Saya dengar. Tapi tu bunyi apa? Kat luar tu tingkap bas naik ham. Aduh. Dalam pemikiran dia, itu gangguan atas lah. Kira dia bilang orang atas nak sihir dia. Aduh. This is called paranoia. Dia dah start paranoia lah, kan? So I want to, mesti ada trauma macam ni. Rupanya it's during bila dia COVID. Bila dah COVID tu dia kena buang kerja. Start lah dia macam itu. Now another thing that happen, terus I dah macam okay, ini bukan gangguan jin, I rasa ni memang mental ni. So what happen? Ustaz, saya tahu ustaz, jiran atas diorang wire tap lah. Diorang turunkan wire. Effort. Dia boleh nampak saya tengah berbual ustaz, diorang tahu. CIA So banyak tengok movie. Bukan pasal banyak tengok movie lah. Pasal macam nak cakap it's just the brain ni dia tengah tak function as normal as macam biasa. Case number 3, this person is a high position he holds a very high position in the government. Then something happen, I won't say lah kan. Tak lah. Maybe owner of a business I can say that lah kan. Since bapak dia meninggal, dia dah tak boleh cope. So dia cakap ada nombor telefon dia, handphone, number dia 8888. So bila dia angkat, ada suara cakap, do you want to know something? Your father is a good person. He is an intelligence officer. You need to continue his legacy. But it is all in top secret. You cannot tell anyone. Kelakar kan dengar kan? I tanya wife dia, this happen ke?
Dia tunjuk handphone Ustaz, tak ada pun nombor 888 telefon. Ini dah kira diorang punya own world tau. Betul. Nampaknya macam sort lah kan. Tapi for us yang mengalami berhadapan orang-orang yang ada potential mental issues, kesian. So what is happening here? So I asked lah some of my friends lah. I mean, I cannot be diagnosing them, kau ada psychosis, kau ini experts. But the signs dia ada leading to that. Beza dengan orang terkena gangguan jin atau gangguan sihir ni, dia something berbeza. So the thing is, some perawat-perawat di Singapura ni don't like the way when we say that to people. Awak sikit-sikit cakap apa mental, sikit-sikit mental. Bro, kita jangan sampai jadi case. Korang pernah dengar Exorcism of Emily Rose? Macam mana dengar? That's based on true story tau. Singapore. Exorcist aku tengok. Yang Emily Rose aku tak tahu. The Exorcism of Emily Rose ni cerita dia based on true story. Yep. So what happened was, this budak ni, the medical expert dah diagnose them ada psychosis. They call it schizophrenia. Okay. Dia akan tukar-tukar identity, and this identity yang dia faham tu different so-called jin lah. So this pastor ni, true story dia melarang administration of obat tu di perempuan. Emily Rose ni lah. So-called Emily Rose. Dia tak di-administer obat, in the end going through the exorcism punya proses, budak tu mati. Mati. Jadi police case, siapa yang bersalah? Siapa yang dianggap as guilty? Pastor lah. So yes. So my advice to para perawat kita di Singapura ni, korang jangan nak deny mental issue ni is real. But I mean, tak semua benda pun kau nak cakap mental. That's why pengalaman tu for me is important. Orang kena gangguan jin ni dia berbeza sikit. Orang yang terkena gangguan mental dia berbeza sikit. So not that I say, aku ni psychologist ke apa, tak. But if this is not jin related, then you go and find another expert lah. But there are people yang do as what we advise. Okay. Kan? So now back to your case, Ustaz. When you say this person ni, sampaikan guru pun cakap macam ni macam gitu. We need to dakwah orang tu sendiri by saying, the ruqyah right now is you to ruqyah yourself. Perawat tak ada kuasa untuk membaikkan. That's nice. That's why Allah akan uji the next level. You rasa perawat-perawat ni apa boleh baik? Perawat ni dia intermediary. Yes, dia obat di Quran. Kau jumpa doktor banyak-banyak, tapi obat tak nak makan. Doktor cakap macam ni, tak nak, aku nak jumpa doktor yang nak agree dengan aku ni. There's another dilemma that we're facing. Aku dah cakap kau ni tak ada gangguan jin, degil bagi dia macam tak, aku rasa ada gangguan, nak jumpa perawat lah, nak kena perawat yang agree dengan dia, baru puas hati. Diorang lebih rela nak dapatkan gangguan setan daripada no, there's something wrong with the mindset of them. Diorang akan rasa victimized tak habis-habis. But this is not benda yang diorang sedar. Diorang tak sedar pun. So diorang nak bilang okay, macam apa tahu, macam kalau aku pergi hospital, lagi seram to know the truth what's happening to me daripada tahu aku kena gangguan jin. Kononnya in their mind, perawat boleh membaikkan. All this is dah considered dah salah tafsir, salah faham lah kan. So please guys, you guys yang mendengar ni, please ingat bahawasanya it's not only about gangguan jin dan sihir. There are also some other issues yang playing a part whereby kita pun tak tahu. So seek the expert when it comes to these matters lah. Betul. Okay, following up your question, tadi Ustaz cakap pasal ada priest buat exorcism tu semua kan. Okay, so ada je kita nampak memang other faith yang buat this type of exorcism and dia jadi. So macam mesti ada orang tanya, kenapa macam Islamnya boleh jadi? Okay, because Islam is a true religion gitu-gitu tu. Tapi kenapa faith lain pun boleh buat and dia jadi? Ini tak sensitive question tak sensitive, saya jawab Boleh. I think it's As I said, buat exorcism in agama lain punya cara works tak? Works kan? Okay. Aku try change lah Nak kaya ni ada macam-macam cara. Betul. Cara jahat ada, which is dengan berjudi, I can be kaya what? Cara buat bisnes, boleh kaya tak? Boleh. Mana satu halal, mana satu haram? Does it both works? Both works. Sama juga dalam rawatan. This is the problem when kita ruqyah, so-called ruqyah ataupun rawatan dengan cara-cara yang I call red flag lah. Kali betul-betul baik, memang yang izinkan pun Allah, Allah baikkan lah. Kau tak rasa iman kau tu diuji Allah ke? Kau tak rasa yang kau buat ni salah, yang jenis buat amalan 40 hari solat tak diterima, yang penting baik? Mana sabar kat situ? Masya-Allah. Remember there is a hadith about Ummu Zufar. Ummu Zufar ni seorang sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni selalu ni kena dia panggil nak cakap kerasukan pun dia.
nak kata kesurupan punya lah. Okay. Dalam hadis tu dia bilang dia sebab sakit dia seperti jannah, seperti macam gila gitu. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari define that as rasukan jin. Okay. So ada dua lah, sama ada satu rasukan jin ataupun memang dia kesurupan lah, macam apa orang panggil histeria. Jadi dia datang kepada Nabi SAW, dia bilang kau doakanlah semoga aku baik. Rasulullah reply, aku boleh kasih kau dua pilihan. Satu ni aku doa kau baik on the spot, atau kalau kau sabar dan kau diberikan syurga, mana kau nak? Ummu Zufar pilih mana? Sabar dan syurga. Tapi dia minta another doa. Doakan agar kalau aku ni dalam kesurupan diganggu oleh si dia yang buruk rupa ni, kan, agar aurat aku tertutup. InsyaAllah. Ya Rasulullah doakan lah. So bermakna Ummu Zufar pun is going through the same thing. Dalam dakwah kita kepada orang yang kita go through ruqyah, I will explain to them, Ummu Zufar pun sabar. You need to have component sabar. Dan kedua, kita selalu fokus nak kena baca Quran, nak kena beramal Tapi ramai orang tak sedar yang gangguan jin tu boleh melekat disebabkan penyakit hati. You orang yang takabur. Tapi heran, asal asyik aku kena ganggu, siapa tak puas hati aku, siapa nak sihir aku. Macam kau ni famous sangat gitu, orang nak ganggu sangat selalu kan. But kemungkinan you tak sadar ada takabur dalam diri, ada kesombongan dalam diri, you tak rid of that, asyik kena gangguan. Syaitan tu duduk. That's why kita faham mengenai gangguan tu, yang benda-benda bab akhlak kan, ilmu tasawuf tu penting untuk pembersihan hati. You tak menghayati benda tu, senanglah you kena gangguan. Faham tak? So it all, agama kita ni it all goes with satu package yang baik. Kan, segala ilmu tu, pembersihan hati, amal ibadah tu jangan cakap lah kan. Another point is yang I feel very important is to know when gangguan happen, what's the first thing you should do? Guru-guru ruqyah kita ajar, pergi doktor dulu. Tengok ni apa, kaki kau bengkak, Zambel, rupanya ada diagnosis of kencing manis, but you don't want to know the truth. Oh ni sihir, ni sihir. Lagi senang lah, lagi senang lah. Jadi dia mindset cakap, okay, kalau kena sihir panggil parawat boleh baik. You are lying to your own self. You are in denial. So that's the thing that we hadapi when we do ruqyah. I mean, in my experience of doing ruqyah, ada 5,000 cases in a period of 5 years. Now there are some, I mean, you rasa banyak case all the way 90% semua gangguan ke? Actually dah banyak pun tak ada apa-apa pun. Diorang panggil just for ease of mind. And ada yang panggil because data salah panggil perawat. Contoh perawat reflect lah. Okay, I give an example Ini case dekat Bedok, I remembered. Bedok. Ustaz, saya minta pandangan dekat WhatsApp. Ada satu perempuan ni cakap dia perawat. Jadi saya sakit dia tu pening-pening kepala, migraine lah. Tak pasal-pasal dia draw perawat tu. Dia bilang okay, kat kepala ni ada satu pocong, sebelah kanan tu ada susuk, sebelah kiri ni ada pontianak duduk. Member dah takut. Sedangkan Rasulullah bilang orang macam gini, kau tanya pun 40 hari solat kau tak terima. Maknanya apa? Kau jangan cari orang macam gini. Okay kak, jangan risau I just want you to disregard whatever they say, because apa kebenaran dia? Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Manaqib Syafi'i, what does he say? Man za'ama annahu ra'a jinnan. Siapa yang claim boleh nampak jin dalam bentuk asalnya, Imam Syafi'i faqad abatalna syahadatu. Kita batalkan syahadah dia tau. Memang ada dua pandangan lah. Pandangan yang kuat mengatakan dia ni kadhib, tak boleh jadi syahid. Faqad abtalna syahadatu illa an yakuna nabiyyan aw rasulah, melainkan dia seorang nabi dan seorang rasul. Ini dua je yang kita boleh acknowledge, yang membenarkan apa dia nampak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba biasa je. So I said, Encik, kak, you disregard. Kita baca ruqyah. I want to see okay tak? You ada effect tak? Relax je, tak ada apa-apa pun. Kak, actually you tak ada apa-apa. You dah kena tipu, dah kena scam dah. That's the most case yang kita hadapi. And dia orang ease of mind. Oh, baru saya faham. Yes, agama ajar gini kak. But kita tak faham agama tu tak ajar kita bab ruqyah, bab benda-benda gaib kan, yang bertepatan dengan Quran, Sunnah, dengan kaul ulama. You tak faham. Yang you rasa orang yang ada ability tu nampak hantu, itulah yang hak. Tapi kau dah kena goreng lah. Why? Potential customer apa? Sama pasal banyak sangat Netflix. Maybe. And because like I said, diorang terlalu banyak sangat Netflix, what this is here, this is the like I said lah. Especially kat TikTok ni, ya Allah, diorang bikin live, thousands of people watching. Not that aku ni jealous lah. Not because of aku jealous. The thing is, itu yang agama pentingan korang macam gitu. Kalau aku, you know, like podcast macam you guys berbahasa agama, oh tu boring. Jumpa dengan yang pakai songkok,
Yang sebut ruqyah pun ru'yah. Ustaz, mal farqu baina ruqyah wa ru'yah? Hadani mukhtalifan sah? Satu ni mimpi, satu ni ruqyah. Ni ahli perawat ni, jangan baca ru'yah. Ru'yah ni jin takut. Astaghfirullahalazim. Saya cakap, apa yang kau meripik ni? Kau ustaz ke berbual macam ini? Suratul Fatihah is known as what? Suratul what? Suratul ruqyah. Kan ada hadis tu kan? Ada satu sahabat ni sakit, dan ditanya siapa di kalangan sahabat yang boleh merawat dia. Yang satu sahabat nak angkat tangan. So dia baca-baca something tu, dia tiup pada air, dia berikan. Kali baik. Lepas tu ditanya, kau baca apa? Baca Fatihah. Tu Rasulullah jawab, macam mana kau tahu Fatihah tu suratul ruqyah? Masya-Allah. Dia dapat berapa ekor kambing. Rasulullah senyum, kasih aku satu. Kerana aku sahibul Quran. Jadi sahabat lagi sukalah nak bantu Rasulullah ni. Ambil. So, apa korang tak yakin Fatihah tu ruqyah ke? Insya-Allah. Suratul Falaq, Suratul Nas, sababun nuzul. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mashhur, disihir. Jibril alaihi salam turunkan surah Al-Falaq kan? Min syarri nafathathi fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nafathat, tiupan-tiupan sihir pada uqad, ikatan. Yang kelakarnya tak itu surah budak-budak, tak ada amalan lain ke? Allah. Tak aku geram. Kadang ruqyah. Perawi pula. Peruqyah ke macam ni kita punya wikok klien lah. Panas. Tu surah budak-budak. Okey, lagi satu. Kak, ingat ruqyah tu fardu kifayah. Salat fardu ain. Okay, fardu ain ni kira lebih diutamakan kerana solat yang tinggal. Oh, solat susah ustaz. Aduh. Ada amalan lain tak? Macam mana ni sekarang ni? Kalau aku ni jahat, takkan mulut nak cakap padam ke? Nak kena kacau. Tak boleh. Dalam kita berdakwah tu nak kena pandai lah. Kita betul. Antum semua asatiza faham kan. But the reality of jumpa orang yang bergedil ni macam mana sampai macam ya Allah. But ultimately I would say, teringat Rasul sallallahu alaihi wasallam doa supaya Abu Jahal tu masuk Islam kan. Allah tegur kan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tak beri hidayah kepada orang yang kau sayang. That's a saddest part lah. Kau pengen guru ruqyah, selagi hati tu tak terpandu kepada benda yang betul, macam mana kau nak baik? Selagi hati tu tak terpandu yang ada elemen sabar dalam ujian, macam mana kau nak baik? Kalau ia pun kalau kau tak baik lah. You know apa kelebihan orang yang diuji sampai tak baik-baik ni? Tengok Ummu Sufar, syurga. Kan? Kita hidup ni mati, syurga atau neraka? Tapi yang kau sibuk, siapa sihir aku? That's the next question yang commonly orang tanya lah. Siapa sihir saya? Datang perawat-perawat yang uskun-uskun ni. Saya tahu siapa sihir awak. Best apa? Tapi saya tak nak cakap lah. Kita tak nak cakap lagi. Kita macam tak apalah, bilang lah ustaz. Okay, yang sihir awak ni abang awak sendiri. Tapi awak jangan tanya dia, dia tak akan mengaku. Disclaimer. How do you Astaghfirullahalazim. Hadza al-qadhf. Ini qadhfu kan? Ini menuduh tanpa bukti kan? Kalau zaman Umar dah kena sebat dah tu. Dah kena sebat 80 kali kau fitnah ni. Tapi dia percaya. Tak bertegur siapa. Abang aku dah sihir aku. So bila saya datang untuk ruqyah, saya pernah kena sihir ustaz, abang saya sihir saya. Telinga dah panas. So macam mana? Ya Allah, tolonglah aku, macam aku nak dakwah dia ni. Tu aku cakap orang-orang macam gini, macam mana dia tahu Ji? Mungkin dia kasyaf lah. Do you know that kasyaf is beza dengan gangguan? Kasyaf ni adalah antara karamatul awliya. I don't deny that. Contoh Umar Al-Khattab pernah kan, dia dalam khutbah tu dia sebut something tu kan. Belakang kau tu, belakang gunung ada musuh. Tiba. Tapi forever dia ada ability gitu ke? Tak. Sekali je. Hatal mu'jizatul al-anbiya wal rusul. Rasulullah tu berlabulan, besok boleh berlabulan lagi. Itu namanya kelebihan yang berlaku sekali. Ini perawat ni semua orang dia boleh tahu. Special lah But then let me ask you this lah. Siapa yang ada tahu tentang benda-benda gaib yang dicuri beritanya? Siapa? Jin. Apa buktinya? Suratul Jin. Kan suratul Jin tu Allah sebut bismillahirrahmanirrahim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Aku mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, belakang kau tu rombongan jin sedang mendengar kau baca Quran, dan jin ni berkata kami mendengar Quran yang ajaib. Jin ni berkata yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat Quran ni bawa kepada kebaikan. Wahai jin sekalian, mari kita beriman. Dan kami takkan syirikkan Tuhan kami yang satu. Sebab nuzul cerita dia ni, itu semua jin ahli sihir tau. Apa sebabnya? Diorang ni nak menembusi langit untuk curi berita yang diperkatakan oleh para malaikat.
dapat berita. Pasal tu kan ada hadis tu kan yang kalau siapa meninggal malaikat berbicara sama lain. Oh ni siapa yang meninggal ni? Oh ni dia ambil berita tu yang dicuri dengar oleh jin. Dia akan balik kepada para dukun, satu kebenaran campur 99 penipuan. So kita akan jadi manusia yang jadi wow senang je dengan orang yang tahu-tahu benda gaib. That's why Allah dah larang tu. Allah dah larang prediction is haram. Rijsun min amali syaitan. Tu pun orang tak faham. Kan? Rasulullah bilang kalau yang arraf ni habis solat 40 hari tak diterima. Because the makhluk yang boleh buat gitu is jin. Terang-terang. Jadi balik kepada suratul jin. Jangan baca surah jin yang orang cakap nanti jin datang. Ada orang cakap kalau baca 40 kali boleh nampak jin. Merepek. Suratul jin tu antara surah paling digemari lah. Jin punya degil dengan Quran pun hati terbuka masuk Islam. Yang manusia you see ayat dia tu yahdi ila rusdi fa amanna bi walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan ayat yang seterusnya nombor 6. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna bi rijali minal jinni fazaduhum raqa. Ada seorang lelaki dari bangsa jin meminta pertolongan dari seorang lelaki dari bangsa jin. Daripada manusia. Ya'udzun bi rijali minal jin, minta tolong seorang lelaki dari bangsa jin. Fazaduhum, maka bertambah-tambah rahaqa. Rahaqa kalimah maknanya kesombongan bagi jin. Dalam tafsiran ulama tafsir ada mengatakan bertambah sesat. Allah dah bilang sesat, yang kau nak rawat orang pakai jin lawan jin apa hal? Is that even ruqyah syariah? I'm going to minta tolong jin untuk fight jin. Apa buktinya? This is all nonsense kan? So that's why kenapa you nak mencari rawatan tu menggunakan orang-orang yang boleh menggunakan jin. That's why pemahaman agama tu sangat-sangat penting. We are to focus on benda-benda yang alhamdulillah kita belajar tu untuk kata orang tu pembangunan manusia. Bab benda-benda gaib, who is there even to teach? Even if I don't say, some asatiza even, mungkin orang pun tak faham. Ada ke namanya kasyaf? Ada. Aku tak deny. Kasyaf jenis apa yang every time boleh tahu siapa sihir kau? Rasulullah dah kasih warning orang macam ini. Jangan dengan satu, man atakahinan kan hadis tu. Siapa mendatangi orang sihir, faqad kafara bima unzila ala Muhammad aw kama qala. Kau dah mengkufurkan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For me this is a very serious matter. So kita berhadapan orang panggil datang, ni dakwah. It's difficult tau. There are cases whereby another example Ustaz, kita kan dalam hutan tu ada jin jahat. Kita kenal dengan jin yang baik. Kita gunakan jin baik tu lawanlah dengan jin jahat tu. Dengan Pokemon dengan Pokemon lah. Saya cakap, okay, apa hukumnya manusia tu hubungan dengan jin? Surah jin dah cakap tak boleh ayat 6 tu. Nice. Apa pandangan cik? Kena balik. Member diam lah. Tak boleh fight lah. And then diorang macam terlalu mengiyakan konon ini adalah karamah. Saya bilang, okay, Nabi Sulaiman AS sebut apa dalam Al-Quran? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi ahadin min ba'di. Kan? Wahai Tuhanku, ampunkan aku, berikan aku kekuasaan yang tak akan ada orang ada selepas aku, setelah aku. Sulaiman cakap tak boleh tahu lepas ni orang ada kelebihan macam dia. Awak siapa? Are you going against Sulaiman? Or you make sense tak? Next. Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh nampak jin as and when? Tak boleh. Kalau tak, kenapa turun surah jin tu dekat belakang rombongan jin? Kenapa Allah nak kena wahyukan? Maknanya Rasulullah tak tahu. Rasulullah pun tak tahu as and when. Apa yang membuatkan awak rasa awak boleh tahu ni? Banyak hujah yang kita boleh lawan sebenarnya. Dia berlanggar dengan Quran, dengan sunnah. And then again, the hadis of the Arraf, kan, yang tahu-tahu benda-benda gaib. Dia boleh tahu ni ada jin kat sini, ada jin kat sana. Imam Syafi'i pun dah cakap batal syahadahnya melainkan orang ni Nabi dan Rasul. Kat mana yang dalam dalil mengatakan boleh? Tapi kalau dah ada dakwah, dah explain semua kan, bagi diorang taklah ustaz, lakum dinukum waliyadin. Kalau boleh terima, alhamdulillah. But don't say I don't want. Because selagi mana you terlalu rapat sangat dengan ilmu-ilmu gaib-gaib macam ni, ilmu hikmah yang salah bawa yang diorang panggil ilmu laduni. Laduni ni rahsia Tuhan tu lain. Dalam ilmu tasawuf ni lain. Ni kesucian dia. But tasawuf apa yang bilang kau tak payah semayang? Betul. Itu bukan tasawuf, tu tasawuf terus tu. Salah tu. Salah bawa. Itu yang dinamakan sebagai ilmu yang sebenarnya menjurumuskan kita kepada kesalahan. Itu sebenarnya ilmu yang sesat. Yang betul-betul lah, yang berpandukan Quran dengan sunnah. Ni tak. You were saying just now, baca surah jin 40 kali nanti boleh nampak jin. Allah dah declare dalam Al-Quran, you cannot see jin in their real form pun. Allah jadikan manusia dengan jin, kita tak nampak jin, jin boleh nampak kita.
Jadi yang kita nampak tu kita bilang tashkil, bentuk jelmaan yang diajar dengan ilmu yang forbidden. Ilmu sihir lah. So maksud dia kira kalau ada orang yang ada so called six eye, itu third ada eye. ke tak? Third eye, six eye pula. Third eye itu ada ke tak ada? Gangguan kira, tu. Oh gangguan. Kira maknanya Buka kalau kitab ruqyah, pergi you cari hujjah kenapa tu gangguan. I told you ayat Quran dah cakap kau tak boleh nampak jin. Apa bendanya kau boleh nampak jin ni? So let's say kalau you nampak, maknanya mukhalafatul adah. Betul. Allah jadikan manusia tu memang tak boleh nampak, but you nampak and you anggap tu satu kelebihan. I will ask other questions. Untuk kau ada third eye, these are the 5 questions yang menunjukkan leading to something. Contoh, awak daripada kecil selalu nampak hantu ke? Ada ustaz. Okey. Nombor 2, selalu mimpi jadi betul. Ada ustaz. So apa? Mimpi jadi betul. Mimpi jadi betul. Deja vu lah. Selalu. Okey. Nombor 3, mengamuk agak perangai teruk tak? Dia jadi tak macam orang. Oh ustaz, macam ustaz tahu? Saya bukan tahu, saya tanya. Okay. Keempat, benda buruk nak berlaku, awak dapat rasa it will happen. Ada ustaz. Nombor 5, orang sakit hati awak, sekejap lagi orang tu mesti kena balasan. Ustaz. Yang ke-6, you can predict things. Tengok muka saya, awak boleh tahu tak macam perangai macam mana? Banyak kes macam itu yang real. Profiling. Not profiling. Profiling kita faham Ini benda yang menasa aku, macam mana dia tahu? These are things yang forbidden by Allah dalam Al-Quran. Kenapa kau ada? And you tell me is kelebihan. You tell me is kelebihan. Allah dah jadikan manusia tu hukum secara amnya tak boleh nampak jin. Kau nampak. Kau boleh predict. Predict pun Allah dah cakap tak boleh. Kan? Kau boleh rasa-rasa. Kau boleh tahu benda-benda gaib. Sedangkan Rasulullah bilang orang macam ni tak boleh dipercayai. So kat mana tu kelebihan? Kat mana yang tu kasyaf? Dengan selalu-selalu. And then kita akan tanya lagi. Okay, your parents gini-gini ni dulu pernah belajar ilmu persilatan yang menggunakan kebatinan. Macam Ustaz tahu? Tanya je. Ada di kalangan orang dulu yang neneknya tu mak bidan ataupun tukang urut yang menggunakan kes-kes ataupun benda-benda gaib. A real story this happened to one nenek. Dia mengaku dia nak jadi tukang mak bidan, mak jenis you ada wife dan nak meletup ni budak ni, nak melahirkan ni. Okay, pukul 12 kau akan keluarkan anak. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu? So sekarang ni kita pernah tanya tau, macam mana ilmu you belajar? Kalau saya cakap Ustaz tak percaya. Tak apalah, saya nak dengar juga. Saya masuk dalam perkampungan gaib, saya lawan dengan 7 puteri Pontianak. Until the final Pontianak comes, dia tunduk kepada saya dan dia akan berikan saya ilmu-ilmu tertentu. Ustaz, perempuan ni dara ke tak dara pun saya tahu. Apa ni mengetahui benda-benda gaib? Yang Rasul dah bilang benda ni tak boleh. Tapi diorang ada. Dengan apa yang kita nak banggakan? Kan? Jadi jangan cepat kita rasa wow dengan orang-orang yang ada kelebihan magic-magic ni. Pasal Dajjal pun power magic juga. Jadi kena hati-hatilah kan. I will say to all my clients, saya tak ada kelebihan I can't see things. Ustaz, cuba scan rumah ni Ustaz. Ada apa-apa tak? Manalah saya tahu. Kalau awak rasa nak panggil saya ni boleh nampak-nampak, salah orang ni. Saya datang baca Quran, kita hiasi rumah dengan baca Al-Quran. Allah tu yang maha gaib, perlu saya nampak ke untuk percaya? Allah. Unless rumah dia ada QR code baru boleh scan. Sampai ini Gen Z melawak gitu lain lah Saya dah lama. Saya terpaksa. betul lah. Aku tak tahu nak ketawa ke tak nak ni. Alamak, tough crowd But the scanning part ni, the interesting part is macam okay, banyak juga orang yang buat like proses rawatan online. Orang boleh scan jin online. Zoom Oh, engkau ni ada harimau, engkau ni ada Pontianak. Apa ni? If you know how dangerous it is dari segi hukum agama, yang sampai solat kau tu boleh tak terima 40 hari, will you do that? No. But the thing is, kita dalam KRSG, kita ada reels kita ada videos kan. Kena hentam. Tapi aku tak pedulilah. Betul. Bawa dalil. Tu je. Bawa dalil. So far they can't bawa dalil. Because kita bawa Quran dengan sunnah yang benar. Kan? I mean, like I said, in the end of the day, you tak setuju, nothing I can do. Semoga Allah bukakan hati korang lah. Itu je kan. Selalu Singaporean juga ada kebanyakannya ni lah negara sebarang tambak. Yang kalau kat Singapura ni yang hardcore percaya kepada this particular seni. Tak boleh sebut lah. Tidak anti dorang terasa. But orang-orang macam gini, kalau diorang ni sedar dan menjadi ruqyah, menjadi raqi, diorang dah pernah bermuamal dengan benda salah. Lagi kalau diorang berubah, lagi diorang tahu selok-belok tipu daya jin tu macam mana. Betul. That's why I said, orang macam gini, I tak pandang rendah.
ijazah hati diorang belum nak buka lagi je. Allah. Berapa ramai yang pendengar-pendengar kita yang pernah beramal dengan seni pelik gitu. Dia cakap semoga Allah balas Ustaz Ruk dengan Ustaz Tam dengan kebaikan. Cik asal Ustaz, saya bila dengar Ustaznya podcast, baru saya sedar ni semua salah. Kan? Jadi saya nak berubah. Saya ni sebenarnya seorang guru sesebuah seni. Wow. Seni itulah kan. Okay, so what's next? Betul lah Ustaz Ruk cakap bahawasanya kalau kita berkeyakinan yang Allah tu lah yang akan menjaga kita, apa benda nak stay pun dia tak boleh nak stay Ustaz. Allah. Lagi guru tau ni yang ada berapa ekor jin yang dia pernah pegang tau. Sampai dia ni pernah bertemu dengan orang yang beragama Hindu di bahagian Bali semata-mata nak bagi khodam. Khodam ni jin lah. Kan jin yang bermaksa Hindu tau, bukan bermaksa Islam tau. On the day bila dia sedar, dia cakap, dia buat announcement dengan perguruan-perguruan lain, aku nak berhenti. 3 lagi perguruan join dia nak berhenti. Betul buka Sebab dia cakap, terima kasih Ustaz Ruk, Ustaz Tam, ni aku nak bangga ni apa yang jadi. I'm just saying. Jadi jin-jin tu dia release lah. Be free. Dia panggil geng-geng lain, kau tolong aku keluarkan jin aku boleh? You know what happened bila diorang datang? Nothing happened. I said, dan I tanya dia lah, you tahu kenapa kan? Yalah, saya pernah dengar Ustaz punya podcast. Ustaz cakap apa? Kerana kita ni dah berserah tawakal hanya kepada Allah. Apa nak jadi-jadilah, Allah ada. Jadi awak panggil saya, kali bila saya dah panggil nak ruqyah ni, ketak kau seram dengan guru. Betul. Guru perguruan ni. Kita apalah, since you pun dah tahu kita nak ruqyah macam ni, I akan baca Quran kita baca Okay, kita tawakal kita kepada Allah. Bismillah, kita try. Baca ruqyah, tak ada apa-apa. So maknanya tak semestinya ruqyah tu ni lagi satu benda yang nak betul-betulkan lah. Kita banyak tengok cerita movie-movie kat Netflix kan. Baca je nak kena terbang lah, nak kena gitulah kan. So tak semestinya. Another case. Dia kalau tak ada mak dia dah tak ada lah benda tu. Saya cakap means dah tak ada gangguan. Kerana apa? Kerana kecekalan keyakinan dia hanya kepada Allah. Faham. Tu je itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Pasal jin dah tak pandang ada kelebihan lagi nak tolong kau. Because kau dah tak percaya diorang lagi apa? Another case. Saya pernah nak ruqyahkan this person. Dia ni assistant dukun tau. So this dukun ni famous kat Singapore. Perempuan. And I won't say siapa nama dia. Legality issues. Nanti tak ada. Dia dekat East Side. So ceritanya dia ni pernah jadi assistant kepada dukun ni lah. So what happen kalau dalam rawatan, when I say assistant as medium, macam contoh macam gini saya datang, saya bawa siapa nama? Hakim. Jangan bilang Hakim, ni assistant saya akan mulakan rawatan ngengok. Saya tarik jin, saya rasukkan kepada Hakim. Ini medium kan? This happen in Singapore, real life tau. So I rawat this medium. So I said, kenapa yang kau stop? Tak lah, saya dengar Ustaz podcast, Ustaz cakap salah, saya tak tahu ni salah. Tabarakallah, baguslah. Masya-Allah. So saya tanya, okay, you tanya. Dia belajar dengan this makcik ni bagi dia satu khodam jin yang setengah monyet setengah orang. Dia seorang boleh nampak. Dia cakap muka dia ni Ustaz, mata dia berapi, dia punya gigi macam subukong tu. Macam gitu kan, tapi mata dia berapi. Makcik kononnya tu mensyahadahkan dia masuk Islam, bulu dia tanggal jadi setengah orang tapi muka dia muka monyet. We know ni jelmaan jin already. Tapi baik tau khodam saya, kalau ada pocong ke pun dia datang tolong. But for me, ni semua kelentong lah. Scammer juga Tapi ni real. Dia jin dengan jin pun scammer Yes. Kira dia tak sedar actually tu salah Tak. Dia ingatkan kira dia dah masuk Islam ke apa gitu. Yes. Ni tadi kita berbual pasal scammers yang scam Ni kita berbual pasal real things that happen. Real sihir lah. Ni I mean this is part of sihir pun kan. Betul. Dia bilang dia boleh summon ni jin. Aku dah kat depan mak, dia boleh summon Okay, awak summon dia sekarang. Letaklah nama dia Kiki. Ada kawan saya nama Kiki. So dia baca Kiki. Ini kalau keluar Kiki dia rasuk susah juga ni. Guess what happened? Tak ada benda lah. Saya tanya sejak bila Kiki tak datang? Semenjak saya call Ustaz dan saya tahu ni salah. Allahumma barik. Dia bukan pasal aku tau, bukan pasal Ustaz Ruk. Jin takut tak. Because you dah sadar ni salah. Tak ada manfaatnya jin tu nak menolong kau. Pasal dah tak boleh menyesatkan kau lagi dah, kerana kau yakin ni salah. Dan kita ruqyah tak ada rasuk pun. Itu yang kita nak. Bukan kalau ruqyah nak tengok rasuk, nak kena gini. But there are experiences of mine yang I'm a very logical person tau. But sampai ke tahap ruqyah tu korupsi saya sendiri, kau nak cakap apa?
Betul. Auto macam budak terdiam tau. Tu satu. Ustaz sekali atau diam? Ha? Dengan aku sili. Jangan aku tak takut. Takut juga. But I fight my fear. Semalam baru satu case. Ada Jurong. Tata ni kat west side. So dia punya gangguan ni ke tahap sampai orang dah nampak dan dengar seakan-akan ada jelmaan pocong tau. Tung. Mak dia sampai nampak benda tu, ingatkan bantal. Dia tengok cermin, reflection bantal. Bantal yang belum aku ternaik nampak. Nampak? Cerita dia seram. Dia cakap benda tu tinggi Ustaz. Mata dia putih tengah tengok saya. Aku dah belum ternaik. Serius lah. Habis cik buat apa? Saya kelip mata tu hilang. Okay, ni aku dah tahu ni gangguan jin ni, confirm ni. Masalahnya I have my murid masuk dalam. So dia masuk dapur, dia nampak ada cahaya warna brown dekat apa tu kalau ujung tempat cuci baju, nama panggil apa? Servis yard. Oh ya. Bom, hilang. Dia cakap, "Oh, korang ada automatic light Semua dah cuak. Oh my god. Automatic light. Ramai-ramai masuk dapur. Mana ada automatic light? Jangan lampu dekat ni tak, dekat katuan toilet. Okay. Mana tak ada lampu warna oren pun dekat toilet tu. Dia pun belum dah ternaik dah. Aku dah okay, tak apa. Kita rukyah je. Kita serahkan apa-apa kepada Allah. How do you explain masuk rumah tu rasa berat, dense. Dah habis rukyah, that dense hilang. Masya-Allah. Itulah kehebatan Al-Quran. I can only say that lah. It's not like macam aku nak nampak jin keluar ke apa. But there are cases. Ni kat Ilai tersebut. Isai. Maghrib buat rukyah tu, ramai-ramai dengar dung. Macam you know, macam heavy footstep. You know what happen next? Pintu kat luar buka sendiri. Keluar. Semua dah Ustaz. Saya cakap relax. Dalam hati kita jantung aku cool. Jantung aku dah duduk. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Masya-Allah. So my emotion is kata orang tu diuji juga tau dengan takut and all this, right? Terbaik lawan lah. Ya Allah, tolonglah. Dia bukan berani-berani bodoh macam tau. Macam jin, kau apa ni? Aku maki kau. Rasulullah larang ber. Lagi kita maki, lagi dia membesar. Dia tak mengecil, dia membesar. Ini menjadi-jadilah. Apa lagi kes yang I lihat tentang kehebatan Al-Quran? Oh, ni hospital. Which hospital tak nak cakap. I cannot say. Jangan say. I pun selalu beritahu. Ya. Tak tahu. So, bila datang hospital tu, dia dah malam. By right, patient semua tengah tidur lah. Tapi pintu tu, lampu terbuka. Saya said, kenapa korang buka pintu? Tutup lah. Buka lampu, tutup. Nak tidur. Ustaz, semua tak kasih tutup. Why? Kita kalau tutup nanti nampak pontianak. Kat dalam hospital tau. Kau tak nak lari tau. Tak kata tak boleh lari tau. Apa yang cakap tu? Nurse lah. The nurse ada staff semua. But apparently in that hospital, semua orang kena gangguan. Okay, I want you to run through the places where there's gangguan. You tell me what. So me dengan another of my murid lah, 2 orang je. Intern lah. Masa kau macam intern lah kan. Pergi ward A. Ward A kenapa? Oh, this one you see Ustaz, this is empty square. Diorang nampak nenek tua jalan terbungkuk-bungkuk kat sini lah. Satu orang ke ramai orang? Different orang Ustaz. Because for me, kalau satu orang je nampak, orang ni problem. But ni sekarang dah ramai-ramai nampak ni. So problem kan. Pergi ward B, ni apa pasal? Ni nampak pocong. Pergi ward C, ni apa pasal? Semua ni rasuk. Ni rasuk. Ward ni kenapa? Oh, dia nampak ada anjing hitam kat tengah-tengah. Macam-macam lah. Dalam mataku, ya Allah, tak apalah, aku baca Baqarah je lah dulu. Duduklah baca Baqarah. Dia baca Baqarah, I balik, I kena cakar tau. Tiga cakar macam 3 panjang gitu kat belakang. Warning. Belakang. Oh, ingat kat kereta ke apa? Tak, dah balik dari rumah. Allah. So dekat badan ni ada rasa. Masih ada bekas. So dah tak ada lah. Dalam bekas pun kau nak tengok. I tengah mandi tu, malam-malam mandi. Asal macam pedih-pedih Aduh. Tengok, I suruh mama cakap, ni apa? Ada cakar macam 3 gitu. Okay. Normal lah, namanya intiqam. Serang balas jin lah kalau ada. Aku bukannya tahu pun. For me, nak jadi-jadilah, Allah dah izinkan. Aku nak cakap apa? Terima kasih je kepada Allah. Ni ujian kita kan. Cheap shot lah, kira cheap shot. Yes, ketawa. 2 weeks later kita tanya update. Macam mana? Masih ada gangguan? Ada Ustaz, but not inside, outside. Dalam dah baca. Exactly kan. Outside mana? Ni hospital luar. Dia hospital dia ni, dia level 1 je. Kerana yang tanya. Jangan tanya hospital mana. Dah bilang lah. So dia dah gitu. Okay, I panggil semua my team, I activate.
Okay, sekarang pukul 12 malam kita turun. Wow. Kenapa Hospital kena 12 malam? Because dia punya nightmare tu, dorang start pukul 12. Not because ada pantang larang pukul 12 jin keluar, tak. They say start pukul 12, the gangguan starts. The twilight. Sorry, Luffy tak pernah senyap, jadi saya risau sikit. So, okay. Dia dah in the zone dah tengah dengar. Tak pernah kan, first time. Okay. So dah gitu, dah terbaca dalam kitab Ruqyah, antara amalan para tabi'in ni bukan hadis daripada Rasul, hadza athar at-tabi'in. Dan amalan diorang ni is surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Okay. Ceritanya dalam hadis athar ni, dia bukan hadis Rasul dia bukan nabawi, dia athar sahabat atau tabi'in. Ada telaga ni yang diganggu jin. Dibacakan surah Saffat ayat 1 sampai ayat 10, dituangkan airnya tu, meletup, bam. Dalam cerita tu diceritakan yang these people zaman tabi'in dengar tentang cerita ni, diorang buat dan sprinkle dekat rumah. Keluar suara, kalian telah menyakiti kami dengan bacaan kalian, kami akan keluar. So sebagai asatiza, ada amalan yang diajar, kita cari ni hujah dia apa. Dan ulama kata orang tu, amalan para tabi'in boleh dijadikan hujah. Pasal ada pada zaman as-salafus soleh yang buat benda macam ni kan. Okay, so kita buat lah kan, baca surah Saffat. Kita ada kasturi yang air sendiri baca Baqarah. Kini surah Saffat, Baqarah kita campur dalam air. Okay, idea aku macam gini guys. Kita sprinkle kat luar hospital tu, sprinkle je. So dia bangunan dia separate itu tu. Kita pecah tri-tri, kita sprinkle. Pukul 12 malam ni, I tell you punya seram rasa dia. Kita tak kisahlah. Now run through, kat mana lagi gangguan yang ada yang korang cakap kat luar. Okay, first, kini hospital kan, ni hujung ni di bilik, diorang panggil bilik rehat. Masuk dalam toilet. So diorang cakap satu tempat ni ada gangguan, diorang dengar cakar-cakar kat atas. For me alah, mungkin kucing ke apa ke kan, musang apa, kita tak tahu apa. Saya tengok member murid, okay kau Mat, duduk sini. My plan is after kita dah sprinkle, kita duduk tempat-tempat yang diorang ada gangguan, kita baca ayat ruqyah. Okay, next, pergi ward yang kat sini. Ini kenapa? Oh, this one this person saw got this pontianak lah with long hair until the floor, looking at the window and humming gitu. Aku tengok budak-budak, semua tak nak volunteer. Okay, I volunteer. So I will duduk tempat yang pontianak. 20 minutes feels like the whole day nak habis tau. Bila nak habis. And then another building ni kenapa? Oh, tak ada ustaz, tak ada angin, tak ada ribut. We felt the angin whoosh. And then benda jatuh. Kau duduk sini. Ni apa pasal? Ni pokok. Oh, tak ada. Ni ustaz, orang nampak pocong. Kau duduk sini. Ini apa pasal? Ni ustaz, dekat kapak dia tu orang nampak hantu-hantu dalam kereta . Banyak. Kau duduk sini. Ramai student. So sekarang ada 6 including me. So there are 6 final spots lah yang diorang cakap ada gangguan kan. Ustaz Tamlika that time ada ke tak ada? Tak ada, Satam tak ada. Satam is a different company. Different company. Kita bersatu for Kisah Ruqyah SG je. Baca Ruqyah baca biasa. So I tanya, so far macam mana, okay semua? Okay, tak ada apa-apa. We expect that. Tak semesti kalau ada gangguan rabak, the effect tengah Ruqyah must be something. Because kita yakin kalau dia rancau pun Allah yang izinkan. Yes, insyaAllah. 2 weeks later, macam mana ada gangguan lagi? Ustaz, dah tak ada gangguan dah. InsyaAllah. Kehebatan ayat Quran kan. Betul. But then again, it goes back to tawakal kita kepada Allah. Like I said, ya Allah, kita ni tak ada daya nak menghentikan gangguan kau je ya Allah. Jadi dengan kita bertawassul dengan ayat-ayat Al-Quran, ya Allah kau perkenankan hajat kita. InsyaAllah. Ini amalan para tabi'in works leh. Tak payahlah aku nak pergi jumpa uskun, jumpa online TikTok ni kan, nak minta ni saka apa lah, ni jin apa lagi. Quran is everything guys. InsyaAllah. Suratul Falaq yang orang anggap macam surah budak. Siapa tu? Bukan surah budak. Ini surah yang agung ayat Quran. Apa pandangan Ustaz kepada orang yang suka tengok cerita hantu tu, number 1, atau suka tengok entertainment hantu lah, tu number 1. Number 2 is orang yang pergi cari hantu kan, buat video untuk pergi cari hantu lah, buat itu semua. Because ada a few lah yang kita nampak. What are your thoughts on that? Macam mana berat tu dia punya say. Tak, masalahnya aku pun cerita hantu. Oh betul. For me bila I tengok gini, hantu dia macam gini, tak seram lah. And kadang bila adaptation yang dijadikan reality dalam filem, banyak bohong dia tu. Drama lah kan.
Because susah for me to cari cerita hantu yang ada elemen ruqyah syar'iyah. Allah. Semua bangsa baca terbang sana terbang sini. Orang nak tengok macam gitu apa. Betul. So if you ask me boleh tak boleh, korang sendiri jawab lah. Okay. Yang kedua, tak ada pasal dan cari pasal. Betul. Kan? Baik tu. Boleh buat baju Ustaz. Tak ada pasal cari pasal. Tapi there are people yang doing that because of entertainment. Bukan pasal nak summon jin atau apa tau. Dia macam test keberanian, tengok-tengok entertainment lah. For me, kalau tu korang punya hadaf, I cannot say anything. But if you tell me sekarang ni kita buat uji nyali, kita akan buat amalan-amalan yang akan invoke them. Seru dorang. Bakar kemenyan, baca apa mantra-mantra yang bukan ayat Quran. There are people pakai ayat Quran even to summon. Merepek kan. So itu haram. Sorry to say lah. Tapi kalau diorang macam buat explore gini, pasal kita ada members buat macam gini lah kan. Not that I say macam I straight away, kalau kita ada berbeza pandangan, does that mean itu kita tak boleh bersahabat? I have a different opinion, you have a different opinion. Agree to disagree. Let's agree to disagree. Korang bikin korang punya pasal. But you ask me, I won't do that. Asal nak kena tunggu duduk sebelah kubur untuk nak test iman. Jangan merepek. Iman kau sendiri melawan nafsu tak boleh lawan. Kau nak lawan hantu. Iman tak dapat. Betul ber? Betul. Kenapa? Because these are amalan sihir. Ya betul. Sihir ada dua. Ada sihir hitam, ada sihir putih. Sihir aswad wal abyad. Sihir putih, tujuan dia tu untuk membantu membaikkan orang. But use penggunaan jin still haram lah. Mana boleh. Hitam ni nak menjahankan hidup orang lah. Ni aku belum pasal the 6 form of sihir lagi ni. Tapi tak apalah. Itu for the next. Tengoklah ada waktu tak. Okay, apa nama dia? Ada lagi satu question sebenarnya. Dalam Singapura ni like you said ada banyak orang-orang yang quote unquote ruqyah red flag. Kan? Dan seperti mana kita semua asatizah ada ARS. Do you think that ruqyah atau orang-orang rocky ni should di macam ada guidelines, habis tu ada that form of like ARS to see siapa yang certified syar'i. Pasal kita dengar cakap pasal syar'i, siapa yang syar'i, siapa yang tak syar'i. First and foremost, welcome to Singapore. Any form of amalan, regardless of race, language or religion, is boleh dibuat. Kita bukan macam negara jiran kita di Malaysia. Diorang ada letak anyone nak buat ruqyah kena ada certification, license. Ada. Diorang ada. But if you ask me, bagus jugalah kan. Kalau ada. Because there are ahli ruqyah yang nak berbual pasal ruqyah, baca Quran pun teruk. Allah. Masalahnya bukan aku condemn kau sebagai ahli ruqyah baca Quran teruk. Tidak. Secara amnya baca Quran dengan tartil wajib kan. Kau nak mendalami ilmu whereby ruqyah itu Quran, kau baca Quran pun, lepas tu yang kelakar saya pernah dengar kes, kena tegur lah dengan orang. Awak baca salah. Pasal yang dia nak ruqyah tu asatizah. Yang dia nak ruqyah tu asatizah. Dia bilang awak baca salah ni. Dia marah. Dia bilang kalau boleh baca Quran, baca lah. Kau sini kenapa panggil saya? Trigger. Trigger lah. So ruqyah ni apa? Ilmu apa yang ruqyah Quran? Baca dengan waratilil Quran lah, tartila. Bacalah Quran dengan tartil wajib. So for me, at least baca Quran tu kasih betul lah, baru nak jadi ahli ruqyah kan. Betul tak? But then there's some yang tak agree. Kalau gitu apa, jin takut dengan bacaan Quran. Korang salah tanggap. I'm not saying jin akan lari because of bacaan Quran. Standard diri korang macam mana ni nak jadi ahli ruqyah? Itu je. Faham. Kan baca Quran kan akan betul, because tu wajib. Nak ruqyah tu fardu kifayah. Itu je. Yang kedua, like you say, kalau ada pengamal-pengamal red flag, I told you Singapore open to do anything pun. What can we do? I mean alhamdulillah for asatizah adalah nak kena because there are takut kalau deviation when it comes to theologies ataupun ajaran-ajaran sesat kan. Tapi for me ruqyah ni kalau ada, not that I say macam wajib lah, but kalau ada baguslah. Ada guide lah. Because I mean in reality berapa banyak orang ni masalah gaduh, betul, family member because of mulut and all that. I think bagus lah kira ada, sebab banyak dia punya, macam Ustaz cakap, banyak orang dah terjatuh pun dekat red flag, habis in the end panggil syar'i. Dia macam gini, I tak semestinya mewajibkan perawat tu mesti ustaz. I mewajibkan, in my opinion, Qurannya tu kena baca baik. Dan go through lah proses kalau rasa layak kan. Kalau let's say ada perlembagaan yang oversee everything macam ARS gitu, tapi untuk ruqyah you rasa layak, go ahead lah. Faham. Kalau ada. So I tak mewajibkan kalau dia mesti asatizah lah. Tapi kalau ada asatizah lagi bagus lah. But there are cases I heard asatizah pun problem juga. Alamak. Kan ajar orang pakai tangkal.
I mean ni this is differences in opinions and all, but tangkal yang kau suruh pakai ni daripada kitab sihir. Kau nak cakap apa? Dah, itu je I can say. Ya, so Muiz pun ada keluarkan panduan perubatan Islam, ruqyah syariah, dia ada PDF dia. Okay, nanti Ustaz akan tepin lah dekat. Boleh insyaAllah. Dan juga yang pasal yang apa nama dia, license ataupun guideline ARS tu nanti Ustaz Nazi akan ragin. In fact benda ni dah banyak kali di propose. But whatever decision is being made, if diorang rasa perlu tak perlu, I think it atas kebijaksanaan mereka untuk decide atau tak. Kita menghormati. Betul. Kita tak payah nak press, nak feature, nak gini kan. You know dulu kita pernah buat kisah Ruqyah Haji, kita cakap pasal tangkal tu tak boleh kan. Ni I cerita Kesian Ustaz Tam. Ada this particular orang ni yang dia jual tangkal. Non-Muslim lah I think. Non-Malay pun ada rasa. Okay. Dia screenshot Ustaz Tam yang bergambar semua. Oh, orang ni adalah scammer dia bilang. Nak selamatkan bisnes dia. Masalahnya mungkin pasal dia bingit lah. Kita cakap tangkal tu haram. In our reply, kita reply lah dekat podcast. Kita malah lain dia pun. I mean we can go legal. You screenshot orang, kita boleh go legal laws tau. Kau jangan ingat Ustaz Tam ni tak ada bukan sembarang-sembarang orang dia tu. Kan cari pasangan dia. So kita nak go legal. Tanya Ustaz Tam, hantar tak nak buat apa-apa ke? Ustaz, ini buang masa lah. Dah terang-terang diorang buat benda salah. Abang-abang. So in response dalam podcast kita cakap, this is related to our Muslim community sahaja, where this is something not allowed in our religion. Lepas tu dia ni, I can even tell you dia ni yang jual batangkal dekat Carousel lah. Carousel juga. Yeah, but again, like I said, let's agree to disagree. Kau disagree if this is what we say is wrong, aku nak cakap apa? Like example, I'm telling you beer is haram. You non-Muslim, right? Non is haram. Are you going to say that, you know, as a true Muslim I should drink? We have our principles, right? So let's agree to disagree. Alright, I think before kita akhiri mungkin kita nak dapat manfaat yang terakhir lah untuk pada Ustaz Ruk. Untuk kita macam mungkin ada amalan-amalan yang boleh kita sampaikan yang terbaik, yang mudah, yang boleh istiqamah untuk kita melindungi diri kita lah. Before I cakap pasal satu amalan ni, we have satu listeners from kita punya podcast. Dia belajar dah salah bawa dari reflect. Dia dah belajar reflect. So dia ada ability to see jin. Until one day dia dengar my podcast, dia buatlah zikir ni yang Rasulullah ajarkan. Memang Rasulullah SAW disebutkan zikirnya tu yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrat, 100 kali ba'da subuh, lepas subuh. Rasulullah sebut dalam hadis tu, kama qala kana hirzun minasyaitan yawman wa laila, dijaga dari gangguan syaitan sehari dan semalam. So dia dengar kita cakap pasal amalan ni kat podcast, dia buat lah. You know what happened? Third eye dia hilang. So dia cakap, if this is ability, kenapa saya hilang Ustaz? So what you say is betul. Because I said, dia bukan pasal what I say is betul. Ni ulama-ulama yang cakap. So dah hilang kan. So itu yang buatkan dia rasa macam keberkesanan dalam mengamal lah. That when you realise it's wrong, kalau tu kelebihan, stay lah you punya third eye tu. But why masih ada? Dia dah hilang terus. Terus dia cakap, saya taubat, saya insaf, saya tahu ni salah. Sekarang ni saya jadi agent untuk berdakwah kepada orang. Kalau orang cakap ni salah, I will say my own experience. Like I say, orang-orang begini, red flag ni, ni kalau berubah buat benda yang syariah, diorang lah orang yang lagi faham. Pasal diorang pernah bermuamal dengan benda salah. Allahu a'lam bisawab. Jadi amalan dia tu lah, zikir 100 kali lepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, terima kasih sekali lagi Ustaz bersama kita, sharekan the experience dan knowledge untuk ramai untuk masyarakat kita sama-sama faham tentang ruqyah yang red flag dan juga green flag. Untuk sekali lagi untuk support kita punya dakwah efforts dekat Masjid Al-Istighfar untuk adakan podcast seperti ini, untuk menjadi penderma tetap atau memberikan sumbangan sekali, iaitu one time payment bagi Masjid Al-Istighfar, sila layari alistighfar.com/donate atau lakukan pembayaran melalui PayNow ke UENS99MQ0014H. Marilah sama-sama menyokong usaha dakwah dan program bermanfaat Masjid Al-Istighfar untuk masyarakat. Sampai itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.